Saya daripada MCPF Selangor, Setiausaha MCPF Selangor, dan sebagai penaja bersama dengan gabungan Desa Mentari untuk menjayakan program cegah jenayah ataupun karnival cegah jenayah, yang mana kita telah bermula daripada 8 bulan November sampai ke hari ini, hari kemuncak lah. Dalam masa itu kita telah mengadakan pelbagai aktiviti, ya. Matlamatnya adalah untuk kita memberi kesedaran pada penduduk setempat tentang ancaman jenayah, dan juga untuk mengelakkan daripada jadi penjenayah dan mangsa jenayah. Jadi program ini dijalankan dari masa ke semasa, dan kita akan beri tumpuan kawasan ini oleh kerana terdapat banyak isu, pelbagai isu lah yang menyentuh penduduk B40. Jadi itu sebab kita memberi tumpuan khusus pada program pada hari ini, dan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat, daripada kanak-kanak, daripada murid-murid sekolah rendah, murid-murid sekolah menengah, belia, dan juga ibu bapa. Jadi kita santuni semua sektor masyarakat sini untuk memberi kesedaran agar tentang pentingnya cegah jenayah. Kita pun telah mendirikan banyak booth ataupun pemamir-pemamir daripada MCPF, Bandaraya, Bomba dan pihak polis lah, memberi penerangan tentang masalah isu keselamatan di sini.